moments later. Dah dia. Dah sampai mana ni? Sampai tergelam kan? Sampai tergelam. Dia tak ada. Tuang je. Tak apa, buffer kalau lebih tak apa. Jangan kurang. Oh, macam buffer. Tak apa. Dia lah yang flowkan tu. Elektrik tu. Cukup. Start sikit lagi. Sikit lagi. Tak semua. Okey dah. Okey, boleh keluarkan. Terang sikit. Dah pakai dopek. Oh ya, dopek dalam tu. Ni sebab kalau nak well sebab dia kecil kan, senang masuk dalam well tu. Oh. Tapi jangan poke dia just as long as dia masuk well. Kena make sure dia masuk well. Ni macam latihan ambil darah tu. Warna Jamis. Jadi nanti DNA letak juga lah tapi awak letak well yang tak jadi tu sebab selalunya DNA tu tak jadi. Alamak. oh dia ni tak campur dengan warna. Tak. Nampak tak? Dia masuk dalam well tu kan? Oh nampak. Dia petak. Dia nak Kau tengok flash-flash. Aku suka pergi kalau kau flash-flash. Dalam lagi. Nampak. Oh, dia. Macam jellyfish tu kan. Tapi aku rasa dia warna biru sikit. Okay tak? Dah. Dah. Next warna apa? Warna merah. Aku rasa macam buat dia ni lebih senang untuk masuk. Yang ni ya. Two hours later. untuk tengok dia tu. Tapi biasa tak nampak pun sebab Dia ni biasanya warna apa? tapi dia kalau kita stain dengan warna biru dengan air biru. Tapi Yang penting